Abang, cuba pergi dekat rumah orang India pula. Dekat Kelang tu banyak orang yang susah dekat sana. Cuba pergi cantikkan rumah diorang. Ini menarik ni. Saya rasa ni rumah yang tepat ni. Cuba tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanya dulu. Hai aunty. Saya sebelum ni ada cantikkan rumah orang Cina, orang Melayu. So kalau macam hari ni I mau cantik lebih rumah sikit boleh? Tak, I nak cat sikit ke? Boleh? Boleh. Betul? Bikin saya punya rumah ini macam kereta punya warna. Boleh tak? Oh, you mau ini macam kereta Palestin punya? Ha, ya. Wah, betul ni? Ha, betul. Ini special ni. Okay, I buat untuk you cantik. Sip sikit. Okay. Bagi bersih dulu. Jadi sekarang ni kita buat lakaran dulu. Kita tape dulu, bentuk bendera. Lepas tu baru kita cat. Bismillah. Nanti ikut saya, kita pergi beli barang rumah boleh? Boleh. Jom. Surprise! Rumah yang baru. Mari adik, mari. 1, 2, 3, pusing. Bang, tunggu dulu. John Free Palestine. Free Palestine. 1, 2, 3, pusing. Yeay! Okay abang, saya balik dulu. Terima kasih. Saya ingat abang akan membantu sama orang lain macam ni. Ribu-ribu terima kasih abang. Doakan saya boleh bantu ramai orang. Jumpa lagi Okey, bang. Okey. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, tak kisah orang-orang mana sekalipun, kita tetap bersaudara. Okey? Alhamdulillah.